Saya ada dapat satu rumah banglo nak disewakan di 23 West, Taman Melawati. Bestnya banglo ni kan, dia adalah unit yang tanah paling besar, iaitu Type D. Tanah dia 8,000 lebih kaki persegi. Kalau standard yang unit lain, semua tanah lebih kurang 5,000 kaki persegi je. Paling besar pun 7,000. So yang ni 8,000 lebih kaki persegi, ada 6 bilik. Dia bukan masuk daripada level atas atau level tengah, dia masuk daripada level bawah sekali, jumpa living hall, kitchen. Bilik semua kat atas. So memang best lah, ada privacy untuk owner. Yang penting kan, parking dia memang luas. Boleh muat lebih lah 6 biji kereta. So jom saya nak bawa anda tengok rumah ni. Kena tukar baju dulu. Oh, lupa nak inform, harga sewa owner letak ada sedikit condition. Sewa 10,000. Market kat situ untuk saiz paling besar 12,000 ke 15,000 lah. Lepas tu owner kata dia sewakan as it is sahaja. Maksudnya rumah ni tak ada lampu kipas, aircon, wardrobe untuk bilik pun tak ada. So kalau klien siapa-siapa yang nak sewa rumah ni, dia kena pasang sendiri lampu kipas, aircon. Tapi condition dia memang cantik, top lagi. Dinding semua cat, semua elok lagi. So macam mana keadaan dalam? Jom saya bawa anda tengok. Jom. Ada tak yang nak cari rumah banglo nak sewa? So saya ada satu rumah banglo yang besar ni di 23 West, Taman Melawati. So rumah ni, rumah banglo 3 tingkat, ada private pool, ada clubhouse. Yang ni unitnya satu-satunya Type D di sini. Type D ni ada satu ni je dan dia saiz paling besar. Tanah dia paling besar dan dia masuk pada ground floor bawah, naik 3 tingkat atas. Kat sini ada yang masuk tengah, ada yang masuk atas sekali. Yang ni masuk bawah terus naik atas. Bestnya. Okay, so ini laman dia. Masuk sana, laman, parking luas. Okay, macam mana keadaan dalam? Jom kita masuk tengok. Ini kolam renang dia. So kolam renang dia kat belah tepi. Okay, sekarang kita masuk dalam rumah. Okay, kita masuk. So masuk. Ni living hall. Ada high ceiling, terus timpa living hall. Lepas tu ada powder room kat sana. So living hall dia luas. Ada pool dekat tepi tadi. Saya sana ada laman sikit. Dan sini dia punya dry kitchen. Okay, so ada laman tepi ni. Nampak? So boleh kalau buat barbecue ke, buat event ke, boleh guna laman ni yang luas ni lah. Okay, so sini dia punya dry kitchen. Ni semua asal orang dia pemaju lagi. Memang pemaju bagi free dulu. Okay, ni wet kitchen. Ni wet kitchen. Okay, wet kitchen ni luas. So unit yang rumah ni dia ada wet dengan dry kitchen. Certain rumah dekat 23 West ni dia tak ada wet dengan dry kitchen. Hanya Type D dengan tangki dia ada wet kitchen. So yang ni Type D. Okay, ni bilik maid. Bilik maid dia besar. Lepas tu ada bilik store di sini. Gelap sikit, tak ada lampu. Okay, dekat tingkat 1 ni ada 3 bilik. So ada 2 bilik dekat sini. So dia ada high ceiling ni. Kita nampak living hall bawah. And then dia ada living hall kat sini lah. Okay, so sekarang kita tengok bilik. 2 bilik biasa ni. Ni bilik dia. So lampu kipas memang tak ada. Basic condition okay. Ini semua cantik lagi. So ni bilik air. So tinggal pasang kipas, aircon. Point aircon pun sudah ada lah. Tinggal pasang je. Jadi pasang. Okay, ni bilik kedua. Ada bilik air. So lantai semua cantik lagi. Tak ada cala, tak ada orang kata apa, kembang ke, tak ada. Sebab tak ada orang duduk. Okay, so ni bilik junior master. So ni bilik junior master. Dia punya ruang dia luas. Okay, lepas tu bilik junior master ni view dia sama macam bilik dekat atas bilik master. View Bukit Tabur sana. So ada view sini dengan view di sana. Okay, ni bilik dia punya ruang baju, wardrobe. Lepas tu bilik air. Bilik air dia ada bathtub dengan ada 2 siki. Sekarang berada di tingkat 2, tingkat atas sekali. So tingkat atas sekali ni yang bestnya view ni. So view dia tengok tu. Okay, ni tingkat atas dia ada ruang family hall juga. Okay, ada ruang family hall. Lepas tu dia ada 2 bilik. Satu bilik master, satu bilik biasa lah. Tengok bilik biasa. So benda ni bilik biasa besar. So lampu kipas semua tak ada lagi lah. Ada high ceiling. So yang ni kena pasang sendiri lah. Okay, so bilik air. Ni bilik air. So lampu kipas kena pasang sendiri. Tapi condition okay. Dinding semua cantik lagi Okay, ni bilik master. Ni bilik master. Tengok luas kan.
Master dia luas. So view dia macam tadi lah. Tengok view bilik master ni memang cun tu. Nampak Bukit Tabur. Cun kan. Lepas tu dia ada balkoni yang luas ni. Ni ha. Luas balkoni dia kat sini. So dah siap ada tingkap lah kat sini. Then bilik air dia dengan walk-in wardrobe. Ni semua asal original pemaju lagi. Masa lagi dara lagi tak ada orang sentuh lagi. Owner pun tak duduk sangat. Ni bilik air master. Siap ada bathtub semua.